Assalamualaikum geng. Tengok kereta hitam Bel sikit kereta hitam. Nampak tak geng? Ada kesan watermark ataupun debu-debu, lumpur-lumpur. Sini saya nak tunjuk cara apply Glosel Ultimate Coating. First korang spray. Ni ni kalau korang ni sebelum coating okey, korang akan dapat macam ni dah kereta korang. Kalau korang coating dengan Glosel Ultimate Coating ni, dah tak perlu nak fikir dah, tak perlu nak risau dah. Jadi macam gini. Yang kedua korang lap. Nampak geng? Ini bahagian paling bawah tau. Dia mudah gila nak kotor. Yang ketiga korang pusingkan kain ni, korang buff. Buff ni korang bulatkan je. Nampak tak? Nampak tak geng? Dah naik kilat. Efek yang pertama dalam gloss Ultimate Coating adalah efek gloss. Yang kedua efek hydrophobic. Saya nak siram ataupun pam air dekat sini tengok dia melekat ke tak? Tengok geng. Air tak melekat. Air tak melekat geng. So kalau air ni tak melekat pun macam gini pun takkan ada geng. Macam gini pun tak ada. Ini dua saya tak buat Tengok geng. Walaupun saya siram macam gini, dia tetap melekat geng. Dia tetap melekat. Kau tengok ni tak melekat. Sebab dalam gloss Ultimate Coating ni dia ada efek hydrophobic. Kau nampak So efek tu lah yang kau nampak tadi. Berminat tekan beg kuning sekarang sebab harga tengah rahmah.